Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Baik guys, anda sedang menonton Bantuan MY, saluran yang sentiasa kongsikan info paling terkini dan mudah faham tentang bantuan kerajaan. Terima kasih banyak pada korang yang dah tekan subscribe. Dan juga loceng tu yang belum, jomlah tekan dulu. Senang nanti bila ada update baru, korang terus dapat notis. Okay guys, topik hari ni ramai yang tanya bila sebenarnya pembayaran untuk bank lain selain daripada Bank Simpanan Nasional atau BSN ni akan masuk. Jom kita jelaskan satu-satu, kasih clear terus. Baik, macam yang kita tahu, BSN ni memang bank utama untuk saluran bantuan kerajaan. Diorang dah umumkan yang pembayaran STR Fasa 4 mula dikreditkan ke akaun BSN bermula 18 Oktober 2025 dan untuk penerima yang ambil di kaunter pula bermula 21 Oktober. Sekarang ramai pula yang tanya, kalau aku guna bank lain macam Maybank, CIMB, RHB, Affin bila masuk ni? Jadi guys, ikut maklumat yang kita terima, pembayaran untuk bank-bank lain akan mula masuk berperingkat bermula 21 Oktober dan seterusnya. Maksudnya, hari yang sama dengan tarikh penerimaan di kaunter BSN. Tapi kena faham ya, pembayaran ni tak terus semua bank dapat sekaligus. Ia dibuat secara berperingkat ikut sistem dan jadual setiap bank. Jadi, jangan hairan kalau ada yang dapat 21 hari bulan, tapi ada juga yang baru masuk 22, 23 atau mungkin lewat sikit. Kalau kita tengok dari pengalaman sebelum ni, masa bantuan BPN, BKM, dan sekarang STR, pembayaran memang tak pernah habis dalam 1-2 hari. Biasanya ambil masa sehingga 2 minggu baru selesai semua penerima. Jadi kemungkinan besar proses ni akan berlanjutan sampai hujung bulan Oktober. Maknanya tak perlu panik kalau akaun korang belum ada masuk pada 21 tu. Dia memang berperingkat ikut batch dan kuota harian. Setiap hari akan ada kumpulan penerima yang dikreditkan secara beransur-ansur sampai habis. Dan untuk sahkan semula ya guys, notis daripada BSN tu betul dan rasmi. Jadi memang sah pembayaran bermula 18 Oktober untuk BSN dan 21 Oktober untuk bank-bank lain. Tapi ingat, bukan semua serentak ya. Kalau kita ringkaskan, BSN dah mula dulu dan bank-bank lain akan ikut lepas Deepavali bermula 21 Oktober dan seterusnya. Jadi sabar sikit, tunggu turn masing-masing. Itu saja update ringkas tapi padat untuk kali ni. Harap info ni boleh bantu jawab persoalan ramai tentang jadual pembayaran STR Fasa 4 ni. Jangan lupa guys, follow dan subscribe Bantuan MY untuk info sahih dan terkini tentang bantuan kerajaan. Okey, kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Terima kasih kerana menonton dan macam biasa, stay alert, stay updated. Assalamualaikum guys.